Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kita akan main game iaitu hari ni puasa. Mu'ad lupa hari ni puasa guys. Tengok ni Mu'ad suka tak nampak. Mu'ad ada takut kat game ni. Ni ada kipas. Oh ni kalau betul ni pusing. Hari ni ialah hari Ramadan. Tahu pula dah lama Ini shower pun nak letak tandai pula. Aduh tak ada tandai macam mana nak berok. Tak apa ada bilik air satu kat tepi ni. Lepas tu ada dapur kecil comel. Ada piano pun ada. Tengok kereta Mu'ad. Kereta Mu'ad nampak macam lagi besar daripada korang usually sebab itu kereta kecil. Sekarang kereta Toyota Mu'ad ambil. Okeylah, jomlah. Dah view, jom kita pergi beli dekat Bazar Ramadan ke mata rumah. Sedap sikit beli kan. Rumah tu besar. Ni rumah comel-comel. Orang bina rumah besar macam air sebab jual macam okey. Okey jom kita masuk simpang ni. Tahu tapi orang English kat sini dia tahu berpuasa sebab ialah orang English kan. Mana dia nak malai? Dia nak malai berpuasa sebab dia bukan Islam pun. Ni apa kereta duduk tengah alam ni? Bagus aku langgar. Aduh, dia duduk tengah alam. Tengok aku langgar. Tak ada pasar malam ke? Tak bosan ke tak ada pasar malam? Tak ada pasar malam tu. Katanya kat sini ada pasar malam tu. Tak ada dah. Nak pergi mana lah? Aku rasa tak payah pergi pasar malam pun. Kita pergi je kat kedai. Ni yang kedai kita guys. Kedai Blosper The Class. Ini apa tukar baju kat depan mata orang orang pelik ni. Besok dah lah jumpa adik macam apa. Apa nak lalu. So aku lalu belah sini. Nak beli sheet. Nak beli pin. Banyak kan. Nak beli apple. Apple 3 je. Air. Dan cheese ada. Oh, cheese tak boleh. Tu. Okay dah, kita dah beli. Ni watermelon sekali. Mau RM5 satu. Okay dah, jom. Kita balik. Sekejap kita balik Aku tahu kenapa kita balik. Sabarnya. Ni. Aku memang tak sabar sebab aku kena bayar bil. Please. Oh my god. 900. Okay, aku memang sakit jantung tu. Setiap kali aku bina rumah, aku bina lagi banyak rumah lagi naik bil dia jawapan ni. Patutnya aku tak payah buat bilik tu. Aku tak jadi 700. Ini sampai 900. Allah, aku mati aku punya duit. Tapi sebabkan Blosper dah bagi banyak duit RM5,000 kalau korang buat tas ni kan. Aku dah complete lah. Kalau korang buat ni memang korang cepat kaya daripada buat kerja pizza pun. Baik korang buat quest tu sebab dia senang je. Dia bagi 3 je mission dan korang dapat easy kan. Dah ada tak easy, dah ada easy. Jom kita balik. Mana rumah aku? Ni rumah siapa lah ni? Rumah aku nampak macam lain. Rumah aku besar. Besar. Nak cakap apa tak boleh juga besar apa kan. Sebab rumah aku pun terlalu besar. Ada pathway. Tapi dah nak buka lah. 351 dah. Kalau kat real life 341. Hampir nak sama tu 15 foot. Boleh macam. Buka lah aku ni. Tengah halang pula. Tak buka pula. No! Jangan dia tutup kotak kereta Mu'ad rosak. Kereta baru Mu'ad ada 3 kereta. Tapi aku dah buang. At least okay. Aku bukan tutup apa dah talon. Aku dapat gaming. Aku dapat 7 ni. Aku dapat ni sekali. Apa benda lah ni. Lepas tu Mu'ad gambar gambar ni aku nak tukar dengan gambar lain lah. Free image please. Tak gambar apa lah ni. Muka orang ni aku muka orang. Muka orang botak orang tak. Lewat macam itu kau Okay jangan tak marah.
Aku tahu aku nak jimat. So aku guna gelas ni. Tapi tak apa. Dia boleh nampak aja lah. Aku nak jimat kain elektrik. Sebab aku banyak sangat lampu kat rumah ni. Macam lah aku nak guna banyak sangat lampu kat aku nak pergi mandi. Jangan telan air sudah. Aku ada banyak TV dah. Aku ada TV tu. Ni bertutup ni. Ini masih bedroom. Tapi tak ada air. Muat punya kolam lain macam Wah! Rasa sedap man. Aku ada kafe. Aku nak makan boleh lah masak kat muat aku ni. Ni apa muat? Patutnya pandang ke kolam. Bukan pandang ke sini. Pandang ke pokok. Tolak muka aku tebul. Dah aku nasi kat sini. Let's see. Macam. Lompat dulu. Boing, 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 boing. Tak dapat pula nak lupa ni. Weh, ada kek. Jangan makan kek. Habis lebatan puasa. Ni ada kita tanam guys. Tanam. Apa? Kita cari tanam guys. Warnanya bau Ada sunflower ni mesti bau. Jom kita tanam. Sunflower. Rasa macam tak bau ni aku tengok. Sebab dah naik 100. Okey lagi. Baik 120 je. That's fine. 120 ni memang murah tapi actually mahal. Siram. Sakit tekak. So aku macam kok sikit. Terus aku dah duit. Nak buat apa aku gitu. Jadi kita main bola. Ada main bola. Okey jom. 3, 2, 1. Okey tak mati. Masuklah dalam tu. Aku sakit tekak. Aku tak boleh menjadi aku. Banyak menjadi diam kat sekolah guys. Masuklah. Weh masuklah. Okey dan ada langgar belakang ni. Aku tak nak langgar masuk. Masuk please. Please masuk mak. Okey tak boleh masuk. Bola Mu'an ni. Tak boleh masuk guys. Oh yalah. Hai nak masuk 1 gol pun tak boleh ke. Masuk. Weh. Alah terlalu laju pula. Aku tak boleh kejar. Aku nak kat bola. Suruh cik lah. Pum. Tak kena pula. Alah tak Mu'an. Dah nak ni lah. Weh dah nak buka dah weh. Jom kita masak tu. Masak apa ni? Kita nak masak apa? Aduh. Aku nak masak apa? Tunggu tekak. Masak chicken nugget lah. Aduh kena bake ke? Weh bake lama lah. Alamak. Tu weh. Weh dah berbuka dah weh. Tak apalah aku dah boleh makan pizza dah. Sedap ni pizza ni. Sedap. Sedap. Sedap tu. Aku makan susu lah. Aku tak ada kawan. Aku tak ada adik. Sajalah. Dah pukul 8 dah. Lambat penuh lah. Nantilah aku nak pergi. Ni tu cerita sekejap. Weh. Gila. Kepala botak ni. Tak boleh tengok dulu. Kita pergi minum air. Aku tak ada air nak minum. Ambil daripada sinki. Mana ni? Aku tak nampak sinki. Macam mana buka lampu je. Aku tak nampak lah pula. Aku ni tak nampak ke apa? Mana pula? Boleh pun. Tak mana tu bawah tangan. Ni lah. Ni pun. Twing. Kuai gelas dah besar kan? Sedap ni air. Air aku masa ni dah. Apa ni dia kata? Hi tweet. Aku rasa ni mah Winda lebih suka suara. Tak buka suara.
Pasal kot. Tidur pun ada, tapi masalahnya nak sahur ni makan sekenaga ni waktu sahur lah. Tak sempat tu makan waktu sahur tu. Weh, aku lupa nak solat tarawih sekali. Mat tunggu hotdog ni lama lah. Lama betul lah hotdog ni. Aku rasa geram gila sampai aku nak hancurkan benda ni. Weh, bila masa ni aku nak sahur tu. How? I hungry. Dah pukul 11 dah. Sepatutnya orang dah tidur dah masalahnya. Tapi masalahnya si kenaga ni dia sampai 2 jam. Siap pun dia. Baru nak siap. Dah mantap kat sini. Tutup dengan tudung apa? Tutup okey dah. Nasi mana? Dah luar tak nampak. Saya tidur. Aku pernah tidur. Weh. Aku tidur lama kan. Weh, berbuka tu. Memang kena berbuka. Sebab azan pukul 5. Pukul 6 lah. Aku ni bangun awal-awal pula. Dan tak aku nak ambil. Take a potion. Dah sahur. Sahur pukul 3 macam yang aku buat awal sangat. Aku risau habis puasa. Okey dah. Aku tak nak. Aku nak ambil lagi. Aku tak bawa ingatnya apa. Yol. Ni pun apa ni? Jangan masuk. Lepas 2 mat. Deletion ni plan ni. Macam mana lah ni? Tu masuk. Sampai di sini satu video kami.